Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari L8.5 ingin membentangkan topik yang bertajuk Sifat Kompleksiti Budaya Merangkumi Kepelbagaian Pengetahuan, Kepercayaan, Seni, Peraturan, Nilai Moral dan sebagainya. Kami akan menghuraikan konsep budaya dalam konteks masyarakat Malaysia sebagai sebuah masyarakat yang berbudaya. Nama saya Muhammad Asrafuddin bin Hazmi, nombor matrik C25A3011. Budaya merupakan asas pembentukan identiti sesuatu masyarakat. Ia merangkumi cara hidup manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, adat rasam, undang-undang, nilai moral, kesenian, bahasa dan amalan harian yang diwarisi dari generasi ke generasi. Dalam konteks Malaysia, budaya menjadi lebih kompleks kerana negara ini terdiri daripada masyarakat majmuk seperti Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik pribumi di Sabah dan Sarawak yang masing-masing membawa tradisi dan sistem nilai tersendiri. Justeru, Malaysia dianggap sebagai sebuah masyarakat yang benar-benar berbudaya kerana sifat budayanya yang kaya dengan berlapis dan dinamik. Nama saya Siti Nazira binti Arsad dan nombor matrik C24A2688. Isi yang pertama ialah kepelbagaian pengetahuan dan tradisi. Seperti mana yang kita tahu, budaya Malaysia dibentuk oleh pelbagai pengetahuan turun-temurun. Antaranya seperti ilmu adat dalam masyarakat Melayu, termasuk adat Perpatih dan juga adat Temenggung. Selain itu, ada juga falsafah hidup dalam masyarakat Cina, seperti nilai Konfusianisme yang menekankan keharmonian dan filial piety, iaitu yang dimaksudkan sebagai menghormati ibu bapa. Seterusnya, amalan keagamaan dan ritual komuniti dalam masyarakat India dan etnik Borneo yang berkait rapat dengan kepercayaan tradisional menjadikan pengetahuan ini membentuk norma sosial dan cara berfikir masyarakat Malaysia secara kolektif. Nama Wan Nur Amalina binti Wan Muhammad Yusof, nombor kad matrik C25A3248. Untuk kepercayaan agama dan kerohanian, ia sangat memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk budaya masyarakat Melayu Malaysia. Antara unsur penting yang terdapat dalam konteks ini ialah Islam merupakan agama persekutuan yang mempengaruhi sistem nilai dan juga amalan masyarakat Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana ia dapat membentuk nilai moral dan juga akhlak yang baik, seperti amanah, tanggungjawab, tolong-menolong dan juga menghormati orang sekeliling. Tambahan lagi, ia juga dapat mempengaruhi cara kehidupan seseorang yang beragama Islam, yang telah berpandukan kepada ajaran agama Islam, seperti solat 5 waktu, puasa, bersedekah, mengaji dan sebagainya yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Seterusnya, agama Buddha, Kristian, Taoism, Hindu dan kepercayaan Aniswisma. Kepercayaan ini turut memperkayakan dimensi kerohanian negara. Hal ini kerana kepelbagaian ini telah melahirkan masyarakat yang bertoleransi, di mana nilai saling menghormati kepercayaan lain telah dianggap sebagai sebahagian daripada budaya nasional. Nama saya Nurduratul Hani binti Irman, nombor matrik C25A2885. Saya akan membentangkan isi ketiga, iaitu kesenian dan ekspresi kreatif. Kesenian ialah salah satu aspek paling menonjol dalam budaya Malaysia. Ia dapat dilihat melalui 4 perkara, iaitu seni tradisional Melayu seperti batik, songket, zapin, wayang kulit dan silat. Yang kedua, seni warisan Cina seperti kaligrafi, tarian singa dan seni muzik tradisional.
Yang ketiga, seni masyarakat indah. Seni masyarakat indah seperti tarian Bharatanatyam dan seni kolam. Yang keempat, seni halus dan persembahan etnik Sabah dan Sarawak termasuk perhiasan manik, ukiran kayu dan tarian ngajat. Kepelbagaian seni ini menjadi lambang kreativiti dan kekayaan warisan kebudayaan Malaysia. Nama saya Nur Azifah binti Abdul Razak, nombor metrik C25E3298. Seterusnya ialah isi keempat, yaitu peraturan dan struktur sosial. Budaya di Malaysia ini turut dibentuk oleh sistem dan peraturan yang berasaskan norma masyarakat dan perkembangan negara. Antaranya dapat dilihat daripada prinsip rukun negara yang menekankan kesetiaan dan kesopanan moral. Selain itu, terdapat juga undang-undang adat dalam komuniti tertentu, seperti adat perpati yang menentukan susur galur keturunan dan perkembangan harta. Bukan itu saja, terdapat juga norma sosial seperti menghormati orang tua, berbudi bahasa, dan menjaga keharmonian dalam sesuatu budaya. Semua ini membentuk struktur masyarakat yang menitikberatkan sopan santun dan tata susila yang tinggi. Saya Ana Syazani binti Maswadi, C24E2613. Dari segi nilai moral dan etika, masyarakat Malaysia terkenal dengan amalan kesopanan dan kesusilaan yang menjadi tunjang dalam interaksi sosial. Nilai ini dapat dilihat melalui cara pertuturan yang berhemah, sikap menghormati orang yang lebih tua serta amalan berbudi bahasa dalam kehidupan seharian. Selain itu, semangat kekitaan dan gotong royong turut menjadi ciri penting budaya masyarakat Malaysia. Amalan ini menggalakkan kerjasama, saling membantu dan memperkukuh hubungan dalam komuniti tanpa mengira latar belakang, kaum atau agama. Seterusnya, nilai toleransi dan hormat menghormati memainkan peranan penting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Sikap saling memahami dan menghormati kepercayaan serta adat resam kaum lain membantu mengelakkan konflik dan memastikan kestabilan sosial. Oleh itu, nilai moral dan etika yang kukuh dalam budaya masyarakat Malaysia bukan sahaja mencerminkan jati diri bangsa, malah menjadi asas utama kepada perpaduan dan keharmonian negara. Nama saya Nur Natasha binti Yasmi, Dometrik C25A2992. So, budaya masyarakat Malaysia tidak bersifat statik atau kekal. Sebaliknya, sentiasa berkembang seiring dengan perubahan zaman dan era moden. Faktor seperti globalisasi, kemajuan teknologi, penggunaan media sosial dan pergerakan migrasi telah memberi pengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat kini. Khususnya dalam kalangan generasi muda, cara berpakaian, cara berkomunikasi serta corak pemakaian masyarakat kini semakin terbuka dan dipengaruhi oleh budaya luar. So, walau bagaimanapun, perubahan ini tidak bermakna budaya tradisional semakin terkikis sepenuhnya. Sebaliknya, masyarakat Malaysia berusaha menyesuaikan unsur moden dengan nilai budaya tempatan. Hal ini dapat dilihat melalui usaha memartabatkan budaya dalam sistem pendidikan serta penggunaan sambutan perayaan pelbagai kaum yang masih dikekalkan hingga ke hari ini. Selain itu, penggunaan teknologi dan media digital turut membantu memelihara budaya tradisional melalui penyebaran maklumat, dokumentasi, seni warisan dan promosi budaya tempatan kepada generasi muda. Keadaan ini menunjukkan bahawa budaya Malaysia bersifat dinamik, iaitu mampu berubah mengikut peredaran masa tanpa menghilangkan identiti dan nilai asasnya. Nama saya Azwal Najla binti Muhammad Hatta, nombor metrik C24A2648. Secara keseluruhannya,
Konsep budaya dalam masyarakat Malaysia merangkumi pelbagai aspek kehidupan yang saling berkait dan saling mempengaruhi. Kompleksiti budaya Malaysia bukan sahaja mencerminkan kepelbagaian kaum, tetapi juga kebijaksanaan masyarakat dalam mengekalkan keharmonian walaupun hidup dalam perbezaan. Justeru, Malaysia wajar dipandang sebagai sebuah masyarakat yang berbudaya tinggi, kaya tradisi dan memiliki jati diri yang tersendiri.